Musim haji 2026 adalah musim haji musim panas. Jadi jemaah semua kena aware tentang satu perkara, iaitu stroke haba. Jadi apa tanda-tanda heat stroke yang ramai jemaah abai dan tak aware? Nak tahu? Jom saya story. Tanda yang pertama, tanda-tanda awal heat stroke adalah badan kita akan rasa pening dan juga rasa kepala kita ringan. Mungkin mata kita berpinar, itu boleh jadi tanda-tanda kita nak dapat stroke haba. Yang kedua, tanda awal stroke haba adalah kita akan rasa lemah dan lesu secara tiba-tiba. Kita rasa macam dah makan dah, tapi badan masih lagi rasa lemah. Itu pun boleh jadi kemungkinan kita akan mendapat stroke haba. Yang ketiga adalah badan kita jadi terlalu panas tapi peluh kita berkurang. Ini satu benda yang jemaah semua kena aware. Itu tandanya badan jemaah tengah overheat. Peluh berkurang tapi kulit dan badan rasa kering dan juga rasa macam terbakar. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda awal heat stroke adalah jantung jemaah akan berdegup laju. Kita tak bergerak banyak pun, tapi nafas kita laju, jantung kita berdegup laju, itu boleh juga menjadi kemungkinan kita boleh dapat stroke haba. Jadi kepada semua jemaah haji yang akan pergi haji musim panas nanti, ingat kalau boleh aware tentang perkara ni, dan kalau boleh jangan lupa untuk save video ni dan juga sharekan kepada kawan-kawan ataupun semua bakal-bakal jemaah haji yang akan ke Tanah Suci pada musim haji nanti. Assalamualaikum.